Hai, bersama saya Alia hari ini. Jom ronda. Hari ini saya nak bawa anda ke Tasik Bera Pahang. Tasik Bera merupakan sebuah kawasan tanah lembap semula jadi yang signifikan dan diiktiraf sebagai tapak Ramsar pertama di Malaysia di bawah Ramsar Convention pada tahun 1994. Luasan Tasik Bera dianggarkan sekitar 61,383 hektar, merangkumi kawasan tasik serta ekosistem tanah lembap di sekitarnya. Tasik Bera merupakan tasik semula jadi yang diwatakan tahun 1994. Satu-satunya tasik yang diwatakan sebagai tapak Ramsar, iaitu di mana recognition daripada Wetland International untuk menjadikan Tasik Bera sebagai tapak Ramsar. Sebagai tasik air tawar semula jadi terbesar di semenanjung Malaysia, Tasik Bera memainkan peranan penting sebagai habitat kepada pelbagai spesies flora dan fauna, termasuk mamalia besar, spesies burung, reptilia serta hidupan akuatik. Kepelbagaian biologi ini menjadikan kawasan ini sebagai salah satu ekosistem tanah lembap yang bernilai tinggi di negara ini. Jabatan Perikanan memainkan peranan bersama dengan Jabatan Perhiritan yang bertanggungjawab menjaga tapak Ramsar ini. Di tapak Ramsar ini terdapat ikan-ikan asli yang mana dia adalah ikan asal yang hidup di ekosistem Tasik Bera ini. Antara rekod yang kita ada adalah ikan kelisa hijau dan juga pelbagai spesies lain seperti baung, lampam sungai, tengalan dan pelbagai lagi. Setakat ini rekod kita daripada tahun 2010 kita telah melepaskan ikan lebih daripada 300,000 ekor lah daripada pelbagai spesies tenggalan, baung, lampam sungai dan juga terbol. Selain itu, Tasik Bera turut menjadi penempatan kepada komuniti orang asli Semelai yang mengamalkan gaya hidup tradisional dan mempunyai hubungan yang erat dengan alam sekitar. Yang special Tasik Bera kat sini adalah kehadiran lokal komuniti di sini, iaitu orang asli Semelai telah hidup sini lebih daripada 600 tahun. Asalnya Semelai tidak ada tempat lain. Orang Semelai ni wujudnya di Tasik Bera sahaja yang ada nama Semelai. Daripada turun-temurun orang asli Semelai ini wujudnya beratus-ratus tahun. Usul asal Semelai memang di Tasik Bera. Tidak ada lain orang Semelai. Daripada 18 suku kaum, inilah yang adanya Semelai di Tasik Bera. Kehidupan komuniti ini mencerminkan keseimbangan antara manusia dan alam semula jadi yang wajar dipelihara. Di Tasik Bera kita tak ada buat pembangunan secara komprehensif kerana kami dalam program untuk conservation dan juga prevent. Kita mengekalkan yang asal. Kami tak nak mengubah structure asal, ianya akan menyebabkan perubahan ekosistem dan juga hidrologi kawasan ini sendiri. Bila tengok laluan tak lepas, kita orang bakar. Jadi dia sentiasa Tasik Bera ni terbuka. Kalau tidak dijaga dengan macam tu, tak dibakar, kawasan Tasik Bera ni dia akan tutup. Kalau tak lama, dalam masa 2-3 tahun pun dia akan tutup kerana rasau terlalu banyak, mengkuang terlalu banyak. Kalau kawasan Tasik Bera yang luas ni kita orang bakar selalu, jadi dia tak tutup. Ada orang kajian daripada Denmark, dia kata macam mana orang asli jaga Tasik Bera? Saya kata kita orang bakar. Kalau tak bakar, tutup. Kalau tak percaya, tunggu kata. Memang tutup. Dengan kepelbagaian biodiversiti yang kaya, Tasik Bera memainkan peranan strategik dalam menyokong keseimbangan alam sekitar dan pembangunan ekopelancongan. Oleh itu, pemeliharaan dan pengurusan berterusan kawasan ini adalah amat penting bagi memastikan khazanah alam ini terus terpelihara dan dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Kita tahu tanah makin mengecil, kita tak ada pembangunan. Jadi pembangunan akan merentasi kawasan-kawasan hutan, kawasan perlindungan. Jadi saya berharap kawasan-kawasan ini mesti dijaga sepenuhnya seperti mutiara di dalam genggaman negara, di mana ini adalah satu-satunya yang semula jadi yang perlu kita jaga untuk generasi akan datang. Secara keseluruhannya, Tasik Bera bukan sahaja berfungsi sebagai khazanah alam semula jadi, malah berperanan sebagai tapak penting bagi pemeliharaan, penyelidikan
serta pembangunan ekopelancongan yang mampan di Malaysia. Itulah destinasi Jom Ronda kita kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi.